RM800. Yang ini RM3,000 lebih. Acik-acik. Tengok belakang Eja ni. Eja dekat Hafizah Enterprise. Terkejut kan? Depan Eja ni banyak sangat barang yang Bos Ijaz bawa masuk. Khas untuk acik-acik. Dan Angel nak panggil geng-geng Angel. Acik-acik nak teddy sofa ke? Cari debet ke? Meja makan ke? Boleh datang sini terus. Tengok balik-balik. Deal siapa jadi. Jangan balik tangan kosong acik-acik. So ni tengah renovation. Ada wajah baru untuk acik-acik. Kita siap aircon. Kita siap pacu untuk acik-acik. So ni. Ini yang tak sabar ni acik-acik. Angel dah siapkan display ni banyak ni untuk acik-acik. Jadi acik-acik yang mana belum singgah, Angel tunggu acik-acik dekat sini. Acik-acik jangan lupa Angel tahu. Bukan Angel je, Bos Ijaz pun ada dekat sini. Hafizah Enterprise. Nak pergi gudang Bos Ijaz pun boleh. Ho, super lambat. Ho.